Sebab itu kalau kita dapat ujian bertubi-tubi, inilah jalan yang telah dilalui oleh Nabi. Nabi tak kata, ya Allah, pasal apa engkau buat begini pada aku, wahai Allah. Nabi tak kata, ya Allah, apa lagi penderitaan yang tak kau beri pada aku, wahai Allah. Tak. Yang ditadah pada tangannya itu, yang keluar ungkapan pertamanya, ya Allah, aku ni lemah, wahai Allah. Kita angkat tangan sombong. Ya Allah, bagi aku, bagi aku, bagi aku, bagi aku. Terlupa nak sebut, ya Allah, aku ni lemah, wahai Allah. Ya Allah, aku ni tak berdaya, wahai Allah. Pada siapa engkau nak serahkan diri aku ini, wahai Allah? Kalaulah ujian yang menyakitkan ini menyebabkan engkau redha kepadaku, wahai Allah. Nabi kata, aku sanggup, wahai Allah. Kita hari ni mulut duk komplain tak berhenti. Kenapa engkau uji aku, wahai Allah? Aku semayang, aku baca Quran. Kenapa uji aku, ya Allah? Tapi kita sombong dengan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang kita lebih kurang. Semayang kita fikiran melayang-layang. Sebab itu kita tak bahagia. Sebab itu kita tak gembira. Sebab itu kita rasa derita itu datang bertimpa-timpa. Kerana kita tak melihat ujian yang sedang diberikan. Ini jalan untuk kita pulang dapat keredaan Tuhan.